Welcome to San Fran, US. Tahi siap. Weh, tahi orang tu situ. Weh, tahi orang tu. Dia berak kat tepi tu. Cuaca kurang baik sikit. Hujan renyah sekarang. Okey, nampak itu logo Blue Bottle. Let's go, kita tapau. Sahur. Busy eh? Ha? Busy? Kenapa? Kita still Ramadan. Ramadan eh? Ha! Sikit lagi. Influencer yang influencer. Chia Bro. Ada TRX sebelah belakang sana. Tu. Dia tiada yang sebelah belakang tu. Yang pergi kerja tu lagi sikit daripada homeless. Homeless lagi lambai kat sini. Korang tengok macam mana mobigrapher terus Soho Malaysia buat kerja pagi-pagi. Satu gambar berapa? 100 USD. $10,000, mate. Wow. Okay, finally. Lepas 23 jam kita dah sampai dekat San Fran. So kita orang dah letak luggage dalam ni. Now nak pergi ke hotel. Let's go. Hi everyone. I'm gonna be your tour guide today. So, is this your first time in San Francisco? Okay, dah sampai Hotel Hilton San Francisco. Dan depan ni je ada halal guys. Sampai. Assalamualaikum. Baik lah. So ni keadaan dalam tandas dia. Bagi aku hotel dia okay lah, not bad. Tak adalah kata macam terlalu fancy ataupun premium sangat. Just nice lah. Selesa, cukup selesa. Ada sofa, ada kursi untuk buat kerja sini. Lepas tu katil, queen dia. Okay, nice. Dan ada tempat letak luggage kali sini. Senang letak barang. TV pun besar. Aku dah tinggal luggage apa semua dekat hotel. Now kita nak keluar jalan jap. Cuaca just nice. Tak panas sangat, tak sejuk. So macam mana Macam? First time sampai San Fran. Dia macam Cameron lah. Suhu. Macam Cameron. Tak ada sejuk sangat. Aku cek tadi dalam 17 je. 16-17. Cuma expectation aku dekat sini dia macam mana lah cakap? Kau expect macam mana? Kau expect macam dalam filem ke apa ke? Macam dalam filem lah. So inilah macam filem dia. Tak, vibe dia memang dia dah macam dalam filem actually. Kalau kau tengok Hollywood apa semua kan, memang vibe dia lebih kurang macam tu. Tapi sekarang ni cuaca gloomy tau. Sebab aku difahamkan dekat New York tengah heavy snow. Dekat sini dia tak ada snow, tak silap aku. Sebab dia dekat dengan kawasan pantai apa semua kan. Lebih chill lah sini. Kalau ikutkan ini kali ketiga lah aku sampai kat San Fran. Dan pengalaman aku untuk kali ketiga ni, aku rasa ini yang paling barai kot, flight aku. Tak tahulah sebab apa barai sangat. Mungkin disebabkan oleh tak cukup tidur dan sebab bulan puasa. Sebab tu je lah. Lain-lain aku rasa tak ada isu lah. Tidur dekat flight tadi pun kira okay lah, just nice. Boleh lah tidur juga. 5 jam terakhir tu aku dapat tidur dengan lena lah. Kau tahu nak sampai dah kan. Member dah kejut lah, wait nak sampai lah. Tidak, aku memang lajak lah tidur. Okey, sekarang ni kita dah masuk sesi NDA, di mana kat sini kita akan boleh hands on smartphone, boleh shoot, tambah footage apa semualah kat sini. So malam ni aku berdua dengan Maisha jalan malam, ambil angin malam. Pak nak tunjuk tempat kawasan dia cakap. Dia cakap dia datang sini 3 kali. Dia nak tunjuk kawasan dia, tapi semua kedai dah tutup. Kedai tutup, banyak kedai tutup pukul 8 pukul 9 lah sini. Sekarang pukul 10 kan. Tadi Maisha kata dia pelik kenapa orang duduk dekat seat passenger. Padahal kat sini left hand drive tau. Gila, tak biasa. Tapi kalau Waymo tu kena pelik sikit lah. Waymo. Waymo memang tak ada driver. Dia memang dikawal oleh robot 100%. Kayak sensor, lidar dia pun semua kan. Malam kat sini walaupun banyak kedai tutup, tapi dia tak adalah sunyi sangat tau. Dia rasa macam hidup juga kan. Hidup tapi itulah hidup. Kedai tutup. Sahur. Kau tengok bilik Amsyah depan lift. Untung betul dia. Weh. Tak ada makan dulu ke? Ha? Tak pergi sahur dulu ke nak makan? Ingat dah siap lah. Dah siap ni? Dah siap belum? Dah dia. So guys, macam inilah keadaan waktu pagi dekat San Fran, California.
Dan sekarang ni actually pukul 7.30 pagi tau. Aku bangun pagi tadi pukul 4.30 pagi. So basically aku just tidur 5 jam je hari ni. Sebab body clock aku still waktu kat Malaysia. So tak boleh nak tidur lama tau. Dia rasa macam nak tidur, nak sambung tidur tapi tak boleh. Oh pagi ni agak berangin Oh berangin tu. Tapi tak sejuk tau sini. Tak sejuk, just nice lah, acceptable. Aku tak pakai jaket pun aku rasa okey lah. Just pakai baju lengan panjang lah. Cuma matahari tak keluar tau. So kita tak dapat that light yang kita nak, sunrise lighting tu kan, tak ada. So macam ni lah, ala-ala macam vibe dekat London sikit lah. Kita tunggu tengah hari nanti atau petang, hopefully ada sunset. Sebab malam tadi ni macam baru lepas hujan, jalan basah. Okay, korang nampak tak ke depan tu ramai homeless tengah beratur, mungkin nak ambil makanan ke apa ke kan. Ramai homeless sana. Bawa air kencing tak? Bawa kencing rata-rata sini. Depan ni kau nampak, itu adalah taksi yang tak ada driver tau, Waymo. Dia gunakan Jaguar I-Pace. Dekat San Fran ni memang cukup popular dah dengan Waymo. Cumanya aku tak sempat nak try sebab nak download apps ni kena guna region US. Nampak? Tak ada driver guys dalam kereta ni. Welcome to San Fran, US. Betul. Dia tengah pening-pening. Dengan tu. Shit. Dekat sini orang duk buat apa yang nak buat tau. Dia orang tak kisah. Orang lain pun macam dah tak kisah. Kau nak apa kau buat lah, pergi mampus lah kau. Kau nak terbaring ke, tergolek ke kat sini. Yang belakang tu tadi, pagi-pagi bawa speaker boy. Buat gila. Mana otak dia? Dia macam nak suruh bangun. Sahur je tu kan. Kau nak buat apa sini buat? Kau nak baring ke, kau nak tunduk macam tu ke kan. Dinasihatkan kalau nak berjalan ni better berdua lah, partner lah. Bahaya sikit. Dia nampak macam bahaya tapi better careful lah. Ya betul. Kalau waktu siang aku berani. Kalau malam tu aku fikir banyak kali kat nampak orang sebelah ni tengah bersujud tu. Aku ya. Tak tahu. Tahi siap. Weh, tahi orang tu situ. Weh, tahi orang tu. Dia berak kat tepi tu. Apa ni? Lepas tu kalau korang pergi New York ke apa kan? Tak ada New York, tempat yang saja Gila tempat lah. orang New York je. Dia kat don't step on yellow snow. Oh, yellow snow. Itu tempat snow tapi orang kencing. Oh, kencing berak semua. So snow tu jadi warna kuning lah, faham? warna coklat. Sana kan snow dia tebal gila tau. Sini ada lah. Ni ada Sisa-sisa sikit. Cair ni cirit ni. Dia macam ni Macam ni US Welcome to San Francisco. Tapi vibe dia best lah. Kau tengok view dia kan, kereta duduk lalu sini sebiji lah macam dalam filem Hollywood. Itu je boleh cakap. Korang tengok macam mana mobigrapher terus Soho Malaysia buat kerja pagi-pagi. Ini kira lambat tau kita keluar ni. Patutnya kita keluar sebelum subuh. Tadi lepas sahur dah turun lah. Bas diorang guna elektrik atas tu, nampak? Connected kat wire atas tu. Fun fact kat sini, untuk taksi dengan driver, bas apa semua, ramai tau yang Muslim sebenarnya. Kat sini vibe dia macam Europe sikit. Sebab dia punya Walaupun aku tak dah pergi. Walaupun aku tak pergi je. tapi vibe dia sama macam Europe. Dia macam dekat Paris sikit. Amsterdam pun ada. Sebab dia punya lantai ni. Pagi-pagi tengok kedai makan Bau sosis tu sedap. Sedap. Lontang puasa. Aku tak tahulah hari ni mungkin ada benda ke ataupun terlalu awal ke apa. Sebab sini kosong tau. Literally macam business pun banyak kedai tutup. Bukan kedai tutup tak buka, tapi kedai yang dia dah tutup kedai dia. Dia tak buka business lah. Banyak kat sini. Aku pun tak sure ni street apa. O'Farrell. Tapi memang area Union Square lah, bagian bawah-bawah sikit. Dekat dengan Supreme apa semua tadi. Kawasan ni sendu lah walaupun pagi. Dia tak semeriah macam kat Europe, dekat Amsterdam, Paris ke apa semua kan. Tak. Ini macam even New York pun rasanya lagi meriah pada ni. Maybe orang cuti ataupun aku tak sure. Sebab hari ni should be weekdays tau, bukannya weekend. So weekdays orang pergi kerja. Tapi nampak macam yang pergi kerja tu
Lagi sikit daripada homeless. Homeless lagi ramai kat sini. Baik lah kedai kopi dia. Ada Vespa, ada cafe racer. Lepas tu dalam tu coffee shop. Ya. Di kopi dia jahat lah. Jahat eh. Kedai kopi dia jahat lah. Baik lah. Ini cantik eh. Oh ni pot apa pula ni? Macam shopping lah. Shopping area. Masuk lah. Tak masuk. Tak kena. Ha! Sikit lagi. Okey, sekarang dah pukul 5 petang. Dah masing-masing dah rasa lapar. Masing-masing. Masing-masing. Tak ramai pun. Ada orang je. Ada orang eh. Dan kita orang decided nak tapau kopi lah. Sebab nak berbuka pukul 6 lagi dalam masa sejam. Jom jalan. Kedai Blue Bottle ni dia tutup pukul 5.30 tau. Dan Blue Bottle ni kira one of the best coffee lah dekat US ni. Tak boleh kata yang dia terbaik, tapi antara yang kira best lah untuk kita nak minum kan. Sebab vibe dia adalah macam persen Arabica sikit. Lepas tu kedai dia rasa macam enthusiast coffee lah. Dia bukan hanya coffee machine ke ataupun coffee yang biasa-biasa kan. So kalau dekat Malaysia kita ada Zeus kan, tu memang banyak gila lah. Kat sini kita ada Blue Bottle. Blue Bottle ni dia ada dekat Japan dan juga ada dekat Korea. So kalau korang datang US, korang kena try Blue Bottle. Okay, nampak itu logo Blue Bottle. Let's go, kita tapau. Pasal lu, okey tak okey? Dah. Tapau. Ni berapa orang kan? 8 ke 20? 20. Jangan lupa, kita still Ramadan. Ramadan eh. Ini sejam lagi baru kita minum ni. Bukan sekarang eh. Okey. So tapau lu. Selamat pagi. Today is the day. Kita pergi mana? Adam. Kita pergi ke Unpacked. Galaxy Unpacked. Galaxy Unpacked dalam bahasa Melayu apa? Galaxy dibuka. Buka pack. Buka pack. So Masya, dah ready? Kau apa eh? 8.17. Jom, jumpa dia banyak. Yang dari Dah ready? betul. Dekat FN. Oh, busy eh? Ha? Busy? Mana yang lain? Mana San? Kat atas lagi? Oh. So, kita orang dah sampai dekat kawasan event. Unfortunately, cuaca kurang baik sikit. Hujan renyah sekarang. Tapi hujan renyah dia nice. Dia macam grimis. Betul. Tengok, dia macam klasik. Oh, cantiknya. Kan? Kita punya fotografer untuk hari ni. Dan kita punya model untuk hari ni. Hantar invoice. Hantar invoice eh. Nanti bagi email untuk invoice. Ha? Satu gambar berapa? 100 USD. $10,000, mate. Wow. 10. So cheap eh? I think cheap lah. Oh yeah, okay, let's raise it up. Thank you. Possible behind you. So, so. TM Pro. Okay, settle lah kita punya Samsung Galaxy Unpacked event. Korang tengok buildings kat sini memang nampak historical, cantik gila. So sekarang ni aku tengah test kamera Samsung Galaxy S26 Ultra baru ni dekat sini. Nak tengok kepada kamera zoom apa semua. Tengah santai sini jap. Cuaca pun cantik. Tengah ada matahari sekarang ni. Macam tengah street photography. On point eh. Okay, dah settle dekat kawasan ni. Sekarang nak balik ke hotel, rehat kejap. Lepas tu kita akan keluar ke tempat lain pula. Aku rasa macam kurang bernasib baik sikit hari ni. Sebab malam tadi aku tak boleh nak tidur tau. Aku tidur pukul 3 pagi sebab aku dah buat kerja. Lepas tu dah terlajak masa. So nak tidur tu susah dah. And then aku terbangun pula pukul 5. Lepas tu aku tidur balik pukul 6.
pukul 7 macam tu baru bangun balik. So mungkin dalam 3 jam macam tu je aku dapat tidur. Itu pun tak lena sangat. And then hari ni pula ada event penting, boleh siap pack. So memang lesson learn lah. Kalau ada event esok je, malam tu memang kena tidur awal. Jangan buat kerja sampai lewat malam lah, supaya tak barai macam aku sekarang ni lah. Mata tengah rabak, leher pun tengah pressure sekarang ni, sebab dah tampal koyok tadi. Balik ni nak rehat kejap, lepas tu maybe kita akan keluar tempat lain pula. Tak cukup rehat ni memang pisang lah, sebab aku back to back. Lepas settle everything pasal Samsung, kita akan pergi ke tempat lain pula nanti. Okay, last untuk hari ni Mecha. Sebelum kita balik tidur nanti. Last untuk hari ni lah. So, diorang tengah shoot, Sofian dengan Syafwan. Nantikan Astro Shop. Ni dia kata besok nak edit terus Esok siap. Esok siap? Shoot lagi. Esok shoot lagi? Dahsyat lah diorang ni. Kita kat sini, walaupun dekat Sunfront, tapi dia mengingatkan kita lah. Tengok bangunan dia, ada TRX sebelah belakang sana. Doh. Macam tiada ke dalam belakang tu. Ini YC white shot ni. YC white shot. Hari ni kita makan lain daripada lain lah. Ini memang healthy food. And mostly veggie dengan fish lah. Tak berani lah ambil benda lain. Miso glazed salmon. So ada quinoa, Salmon, avocado, apple, cucumber. Okay, dah pukul 9 malam dah sekarang ni. Kita orang masih lagi photo hunting. Aku dengan Mecha photo hunting kat luar guna S26 Ultra. So rasa macam ni kamera baru dia? Alright ke tak alright? Ke biasa-biasa? Secara jujurnya okey lah, sebab aku dah terbiasa dengan phone Android S1 which is Vivo, yang dekat rumah, which is tu lagi superior lah, paling benchmark lah. benchmark. So bila compare dengan Samsung ni, dia rasa macam dia tak puas. Dia tak capai that level macam Vivo. So bagi aku, kalau orang tanya aku kalau Android punya line up, Vivo is bagi aku first is Vivo lah, X300 Pro. So bila aku pakai Samsung ni sedikit tak puas lah. Dia tak puas kan, color dia, dia punya sharpness. Betul. Tapi actually aku nampak yang Samsung ni dia motor balance lah. Yes, dia macam dia nak cater all-rounder punya features, which is zoom, low light dengan software AI lah semua. So dia tak fokus macam niche kamera saja. Yes, Vivo kan kamera saja, Oppo kamera, lepas tu betul. Xiaomi pun dah start kamera semua kan. Tapi Samsung dia macam dia more kepada AI sebenarnya. Software lah. Software AI. Untuk in-depth review nanti korang tengok lah dalam aku punya next video. Mungkin lepas sebulan ke 2 bulan aku akan test pakai betul-betul, baru aku akan buat ulasan yang lebih teliti and detail lah, untuk korang semua tahu every single thing pasal Samsung. So kalau nak buat sekarang ni review macam tak valid sangat kan, sebab terlalu awal. So hari ni hari keempat kita beryoga pagi-pagi ni. Dapat jam 4 Buds 4 Pro. Dan kita ada Galaxy S26 Ultra 1 Pro. Gwen dah ready dah untuk yoga. Yoga pakai jeans hari ni, and pakai jaket. Ini kawasan rumah orang kaya ni, kat depan tu, latar bukit rumah dia. Semua dah ready lah nak beryoga. Adam paling ready sekali beryoga. Yeah. The socks is coming up. Kalau korang tengok view kat luar ni, ya Allah tengah cantik sekarang ni cuaca. Dia panas sikit tau. Ada seagull pula kat sini. Memang dia stay relax situ kan. So ini view laut dia. Itu bridge apa aku tak tahu, tapi Golden Gate kat belah sini dia tertutup. Okay, lokasi terakhir untuk hari ni, kita finally dah sampai dekat Golden Gate Bridge San Francisco, yang cukup popular lah, yang Godzilla langgar lah, Optimus Prime apa semua. Sini memang jambatan ni asyik kena roboh je. Nampak view dia cantik gila sini. Tu Golden Gate Bridge.
Aku tak pasti korang nampak ke tak, tapi dekat hujung tu ada satu pulau. Pulau tu adalah penjara Alcatraz. Audio tour in my life. So explain sikit Adam, penjara tu untuk apa? Itu adalah penjara yang lama, sekarang tak ada. It's almost like Pudu jail dekat Malaysia dulu. Okay. So all the really orang jahat ada dekat Really sana. most wanted person. Most wanted in Yeah. the world. And one of the most sickest thing is that dia punya view adalah city view. So Wow. diorang masih boleh tengok luar. So which means that diorang rasa shit, what have I done? Sebab I boleh pergi ke city tapi tidak I ada dekat sini. Faham? Yeah. So, tapi tak gunakan lah, betul? Sekarang tidak guna, tapi dia ada audio tour, and audio tour dia memang rated one of the best audio tours on planet Earth sebab Wow. dia ada certain tempat, lepas tu dia ada cerita, dia ada dia punya background punya sound, dia ada itu clang punya sound dekat dalam penjara, memang best. Sesiapa yang datang San Francisco mesti visit I at tak- least once. Saya tak sampai lagi. Itulah kita Soon. lain kali ya, next year Brian. Next year. Kenyang. Makan apa kenyang? Kita makan apa tadi Makanan Korea. Seafood dengan Sekarang veggie. kita mencari dessert. Isaiah! Isaiah, believe me! Hey, yeah, Isaiah! Oi. I saw. So kat sini dia ada aquatic massage tau. So dia massage guna air. Tengok ni. Ada orang tengah massage guna air sekarang. Nampak macam pelik kan? Tapi tak tahu macam mana rasa dia. Tiba-tiba ada kedai robot tau kat sini. Tak tahu ni robot tu apa. Huish. Wow. Go to. Ya. Nama dia kat atas. Macam-macam ada sini. Omar and Adam try oxygen bar. Tak ada. Checking the shoulder. So what happens after S26 Ultra launch? You need oxygen to think and breathe. Holy mother of God. Tengok device. Dia jual. Lepas tu dia bagi aku guna. Dia nak suruh aku beli. Aku tak nak beli. Aku dah ada. Okay, hari ni last day kita orang dekat San Francisco. Dan nampaknya Mecha and the gang apa semua flight balik ke Malaysia. Aku back to back. Aku fly ke Barcelona hari ni naik Swiss Air. Lagi 23 jam untuk flight. Gila. Tapi biasanya kan, kalau waktu balik rasa lebih cepat sikit tau sebenarnya. Oh, ya? Aku dah beberapa kali sebelum ni aku rasa macam tu. Tak rasa macam lama 16 sangat kan. 16 tu macam boleh lagi lah hadam kan. So hopefully dia orang sampai selamat lah. Yang lain semua tengah rest dekat hotel. Kita orang keluar kejap and then nak shopping sikit, beli souvenir ke apa. Tengah hari nanti check out hotel. Lepas tu aku lepak pas hotel tu. Then petang sikit baru pergi ke airport lah untuk naik flight. Cantik babe. Dekat kawasan ni dia macam shopping area lah dekat sekitar Union Square ni. Tapi dia belah bawah sikit. Yang belah atas tu ada LV apa semua. So kat sini ada Supreme tau belah sana. Lepas tu ada Ray-Ban. Yang ni macam Nike kat Adidas dulu tapi dah tutup, tak buka. Yang ni Dr. Martin pun dah tutup kedai dia. Yang ni aku tak tahu kedai apa. Yang ni Oakley tau. Lepas tu Sembah Oakley pun dah tutup juga. So kalau perasan kat sini banyak kedai yang dah tutup bisnes dia. Aku tak tahulah kenapa kan. Tapi memang boleh katakan kedai ni agak sendu lah kawasan ni. Sebelum naik flight, kita tapau jap ke Halal guys. Makan untuk buka puasa. Makan tu berbuka. Finally dah sampai airport. Now nak check in luggage and then akan fly 11 jam ke Zurich. Daripada Zurich akan fly 1 jam lebih ke Barcelona. Itu saja untuk journey aku setakat ni dekat San Francisco. Dan aku enjoy. Kawan-kawan semua best. Trip pun tak terlalu tight sangat jadual. Chill sikit, ada masa rehat, ada masa enjoy, ada masa kerja. Dan overall aku happy untuk trip kali ni. Even trip-trip sebelum ni pun aku happy juga. Okay?
So guys, itu saja. Dan aku harap korang juga enjoy dengan video ni. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Bye.